Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi dengan Cikgu Ain. Baik, sekarang kita akan lihat tajuk kedua, contoh bagi tema pertanian. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara untuk bertutur atau berbicara bagi menganalisis isu semasa berdasarkan petikan yang dibaca. Langkah pertama, fahamkan dahulu kehendak soalan. Langkah kedua, kenal pasti kata kunci soalan. Dan langkah ketiga, susun idea mengikut turutan. Baiklah murid-murid, kita akan lihat satu contoh petikan bertemakan pertanian yang bertajuk sayur-sayuran. Sila baca petikan ini dan keluarkan maklumat daripadanya. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan yang pertama. Nyatakan definisi sayur. Ya, bijak. Definisi sayur ialah sebagai apa-apa bahagian tumbuhan yang boleh dimakan oleh manusia. Sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Apakah nutrisi yang dibekalkan oleh sayur-sayuran kepada tubuh badan manusia? Tepat sekali, sayur-sayuran membekalkan sumber vitamin, mineral dan protein untuk tubuh badan manusia. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat bagaimana cara untuk bertutur atau berbicara dengan teratur dan lancar bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Pertama, fahamkan kehendak soalan. Kedua, kenal pasti kata kunci soalan. Dan yang terakhir, susun idea mengikut turutan. Baik, kita lihat soalan ketiga iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Pada pendapat anda, apakah khasiat-khasiat pemakanan sayur kepada individu? Sila fikirkan jawapan kamu. Ya, murid, masih ingat lagi pesanan cikgu? Apabila menjawab bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi, mulakan dengan pada pendapat saya. Kita lihat contoh jawapan. Pada pendapat saya, khasiat-khasiat pemakanan sayur kepada individu adalah dapat membantu proses menurunkan berat badan kerana sayuran hijau sangat rendah kalori yang sesuai dijadikan menu diet. Selain itu, khasiat sayur juga dapat mencantikkan kulit kerana mengandungi banyak kandungan air yang membantu mengekalkan kelembapan kulit. Macam mana? Mudah kan? Baik, itu sahaja murid-murid untuk video kali ini. Jumpa lagi.